Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di kebun anda. Okey, tuan-tuan, saya masuk hari ini ke kebun. Agak lama saya tak bersiaran ataupun agak lama saya tak mengeluarkan apa-apa video dalam saya punya channel ni disebabkan oleh kekangan, beberapa kekangan lah yang menyebabkan saya tidak dapat mengeluarkan konten-konten untuk tuan-tuan. Saya nak minta maaf kepada rakan-rakan subscriber saya disebabkan oleh kegagalan saya untuk upload ataupun memaparkan aktiviti ataupun update saya dalam kebun saya ni. Okey, hari ni tuan-tuan saya masuk ke kebun. Okey, untuk lakukan aktiviti, saya ingat saya nak tanam pokok limau saya. Hari tu saya ada buat satu video, tapi banyak video-video saya sebenarnya yang saya collect, tapi saya tak berkesempatan untuk saya masuk. Lepas tu video tu pula hilang begitu saja disebabkan oleh kerosakan device saya, yang menggagalkan saya untuk mengupload ataupun mengupdate lah konten-konten dalam kebun saya ni, disebabkan oleh pelbagai jugalah masalah-masalah lain. Okey, hari ni tuan-tuan saya nak tanam saya punya limau. Okey, saya akan tunjuk kepada tuan-tuan limau nipis. Disebabkan oleh saya punya kebun ni tuan-tuan, bahagian tepi dia sempadan kebun saya ni, saya buat jarak sekitar dalam 30 kaki. Jadi tepi tu dia agak luas. Jadi saya nak masukkan pokok limau untuk saya letakkan di mana tempat yang sesuai lah. Okey, kat belakang saya ni inilah keadaan pokok saya sekarang. Lebih kurang dalam 3 tahun 8 bulan. Okey tuan-tuan, 3 tahun 8 bulan. Okey, jadi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. Lepas tu saya akan tunjukkan aktiviti saya, iaitu tanam pokok limau. Kenapa saya tanam pokok limau nanti saya akan cerita. Okey tuan-tuan, inilah keadaan pokok saya. Umur 3 tahun berapa tadi, 9 bulan. 3 tahun 8 bulan lebih kurang macam tu. Ni pokok mati disebabkan oleh terendam air, dan saya buat longkang tu hari yang saya update kepada tuan-tuan. Saya buat sistem longkang dan juga saya buat busut ni lah. Ini pokok yang kedua, ketiga dah saya tanam ni. Saya tanam hari tu kena lanyak dengan lembu mati. Sebelum tu dia terendam air. Okey, jadi inilah ni pokok durian saya lah. Okey, kan dalam 3 tahun 8 bulan 9 bulan lebih kurang macam tu lah. Okey, ni pokok limau dia. Pokok limau nipis. Kalau tengok tuan-tuan, pokok limau ni sebenarnya pokok limau ni hari tu dia dalam keadaan tut, dia bertut. Saya beli dalam keadaan dia yang pada plastik tut lagi lah. Jadi saya semaikan ke dalam polybag ni. Dalam pada itu tuan-tuan tengok dah banyak ada buah dia. Buah-buah dia. Jadi disebabkan oleh musim, tengok, banyak serangga ni, koyak ni. Okey, disebabkan musim tengkujuh, musim hujan sekarang ni, saya pun saya tanam lah, bagi cepat dia sikit berakar, bagi cepat dia berakar lah pada musim tengkujuh ni, musim hujan ni. Tengok banyak serangga tuan-tuan. Saya memang dah lama dah tak sempat update, tak sempat saya uruskan kebun ni. Agak jarang juga untuk saya masuk ke kebun. Jadi tengok tu, ada satu pokok tu memang dah ada masalah kanker. Tengok dah memburuk tu, dia dah mati dah tu. Okey, okey tuan-tuan, saya akan teruskan kepada aktiviti tanam limau saya ni. Okey tuan-tuan, okey, ni adalah anak pokok limau nipis jambak. Saya beli anak tut.
anak yang ditut dalam plastik lagi. Jadi lebih kurang dalam 3 bulan lepas, 2 bulan lepas, okey, tak sampai 3 bulan, 2 bulan lepas saya masukkan dalam polybag ni. Saya gunakan tanah yang ada, tanah sawit yang ada dalam kebun saya ni. Jadi saya tengok sekarang ni akar dia dah memang dah, akar dia dah banyak. Okey, lepas tu dia pun dah turut berbuah lah. Dah ada buah dah. Jadi oleh kerana akar dia dah cantik, jadi saya nak tanam pokok limau ni dalam saya punya, dekat saya punya sempadan tanah, sempadan pagar. Saya nak tanam belah sana dulu sebab pokok ni ada sekitar ada dalam 20 batang je. Jadi saya nak tanamkan sebelah sebelah tepi sana dulu. Okey, jom tuan-tuan. Okey, saya akan bawa ni dulu ke tempat saya nak tanam. Saya pilih yang polybag kecil dulu. Macam nak hujan tuan-tuan. Okey ni tuan-tuan, keadaan tepi pagar saya memang saja buat jarak ada yang 30 lebih. Sebab saya lining dia keadaan membujur. Jarak dia dengan pagar ni agak jauh. Sebab apa saya nak memudahkan kawalan dekat dengan sempadan, contohnya hutan ni nanti semak belantara ni dah jadi hutan. Jadi memang susah saya nak kawal musuh. Jadi saya tinggalkan memang lebih kurang satu pokok lagi lah, boleh muat satu baris lagi kat tepi ni. Jadi saya tanam limau, okey, di sepanjang tepi kawasan pagar ni lah. Okey, kawasan pagar ni, okey, saya dah tanam lebih kurang dalam 7-8 pokok. Jadi saya akan tanam sepanjang ni lah. Okey, sepanjang ni. Okey, saya ada lebih kurang dalam 20 pokok dulu. Jadi saya tanam yang mana ada dulu lah. Tak susah mana pun kita nak gali musim hujan. Ini tanah abut sawit tuan-tuan saya letak, tapi dah hampir 3 bulan lebih, saya tengok akar dia tak jalan. Okey, ni tanah tut, akar dia masih di sini lagi, tapi dia tak mati lah. Tengok akar dia, saya tengok semua tak jalan. Tak apa, saya bubur dalam tanah ni dengan harapan dia cepatlah berjalan akar dia. Okey. Okey.
Okey. Dah siap. Lebih kurang 10 batang kot. Okey. Kita sambung. Okey, jarak ni saya kira dalam 30 kaki dah. Lebih kurang saya main agak je. Saya memang tak ikut lain ni. Sebab apa saya tak nak bagi rapat sangat dekat pokok durian ni. Ni polybag besar tuan-tuan. Polybag besar ni memang tak ada masalah lah. Sebab apa ni bekas polybag anak sawit. Akar sawit pun banyak lagi ni akar sawit. Ni akar limau ni putih-putih. Ni akar sawit. Pokok sawit yang mati, dia punya baja slow release pun ada lagi. Tak boleh picit. Apabila picit dia ada kandungan baja lah kat dalam. Okey. Pokoknya agak besar. Dah membesar sebab akar ni cantik jalan kan. So yang tanah sawit tu akar dia memang tak jalan akar dia. Tak tahu kenapa dia tak boleh dibuat pada tanah asas lah. Tak ada baja boleh ikut sebab dia panas. Okey, kita ni beralih ke pokok seterusnya. Okey, ni. Okey, lepas tu sini pula. Dia agak-agak dalam paling kurang pun 25 kaki kot. Limau ni andai kata dia rapat nanti ya tuan-tuan. Satu hari nanti kita boleh pruning dia. Kita buang ataupun buang. Buah pun dah ada. Ni ada buah. Tak tahulah nanti tu. Dirikan sikit. Okey. Okey tuan-tuan. Oh rambut. Lantaklah. Okey. Selesai saya tanam limau lipis jambak ni. Nampak tu yang dah ada buah. Tak banyak pun tuan-tuan, sekitar dalam 20 pokok je saya benih yang saya ada. Jadi 20 pokok pun daripada depan tu sampai ke belakang jugalah. Saya buat lebih kurang dalam 30 lebih. Ada yang 30 lebih
Ada yang 30 dia punya jarak dia. Ikut dan je lah. Sebab saya tanam tepi ni tengok tepi sempadan ni. Jadi saya nak letak baja ni. Saya nak letak baja lemlas. Sebab apa? Sekarang musim hujan. Kalau musim tak hujan tak boleh kot. Sekarang musim hujan. Sebab apa? Akar dia saya tengok dalam polybag tu dia tak berapa jalan. Jadi saya nak letak baja lemlas. Biar dia larut lah sikit dalam tanah tu. Untuk kita mempercepatkan proses pemanjangan akar. Paling bagus tuan-tuan kita akan kena letak baja akar. Tapi saya tak ada baja akar. Lemlas pun okey lah. Jadi sebab apa sekarang musim hujan, tengok tu mendung, cuaca gelap. Jadi okey lah kalau saya lemlas pun. Okey.